Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala nabiyyin tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi. Tuan Imam, ahli jawatan kuasa surau yang saya kasihi sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita malam ni? Muka surat 45. Muka surat 45. 45. Dia asal ke berapa berarti? Malam ni kita nak mula baca muka surat 45, nombor 48 itu fasal berkenaan dengan susunan saf dalam solat jamaah. Ya, susunan saf dalam solat jamaah. Kata pengarang adalah penting memelihara susunan saf serta kedudukan para jemaah kerana susunan saf memberi kesan yang besar kepada solat. Jika tidak memelihara susunan saf dengan betul, maka boleh menghilangkan fadilat jamaah. Nabi SAW sangat mengambil berat pembentukan saf yang sempurna. Hendaklah kaum lelaki membentuk saf dan berada di belakang imam. Kemudian saf kanak-kanak lelaki, kemudian diikuti golongan khunsa, kemudian kaum perempuan di belakang khunsa, dan akhirnya kanak-kanak perempuan. Inilah susunan saf dan kedudukan jemaah jika terhimpun semua golongan. Maknanya waktu nak sembahyang, waktu kita dah qamat tu, kita susun waktu tu. Maknanya budak-budak dah ada, orang tua semua dah ada, kita qamat, jadi bentuklah saf. Jadi waktu tu kalaulah orang lelaki dewasa sudah memenuhi ruang depan, budak-budak kena duduk belakang lah. Ya, bukanlah bermakna Islam mendiskriminasikan budak-budak, tak. Kerana susunannya begitu. Memanglah sunnatullahnya begitu. Ada yang Allah Ta'ala lebihkan, ada yang Allah Ta'ala kurangkan. Ada di kalangan nabi-nabi yang lebih mulia dari nabi-nabi yang lain. Ada tempat yang lebih mulia dari tempat yang lain. Dari kalangan malaikat sendiri ada malaikat yang lebih mulia dari malaikat-malaikat yang lain. Ada tempat yang lebih mulia dari tempat yang lain. Itu biasa. Cuma di sini peringatan, bila dah kita dah bentuk saf, tengok-tengok ada budak yang masuk sekali. Sebab apa? Sebab saf depan tak penuh, maka budak-budak main rapat masuk depan. Tengok-tengok solat pun mula. Ada yang main tarik budak tu keluar daripada saf. Yang tu tak boleh. Ni lah budak-budak belakang. Jadi kira budak belakang ni main lambat apa? Budak-budak mewah, dia main lambat. Tadi kita cerita ni, kalau dah kita nak start semayang tak mula lagi, kita bolehlah susun. Sawu sufufakum kama bergerak. Mula isi daripada tengah, kemudian dia buka sampai rapat. Bukan duduk di dinding dulu. Duduk di dinding jenuh. Jadi keberkatan tak dapat. Pasal kita kadang-kadang tidak tergesa-gesa. Dia panggil tak terlalu berselera, nampak gaya. Termasuk bila kita nak isi saf itu, kita offer orang lain untuk isi saf depan. Kita duduk belakang pun tak apa. Makruh. Maknanya apa? Tidak digemari, tidak disukai. Kerana saf itu yang paling depan, paling tinggi kedudukan pahala, keberkatan, rahmat semua. Kan? Tiba-tiba kita macam macam silah. Kan? Dia kata aku hari-hari dah hang pula. Bukan macam tu cara dia. Sebab tu dia ada aturan dia. Aturan dia lagu mana?
kita ni bab nak mendahulukan orang dalam bab dunia, silakan. Tapi dalam bab akhirat, dalam bab ibadah, di mana ada istilah mendahulukan orang lain? Tak ada. Siapa cepat dia dapat lah, maka berebut lah. Cuma tak jadi rebutan pun soal depan tu. Pasal apa? Pasal tak tahu apa. Sebab tu bila dalam hadis kata, kalau kita tahu tapi kita tak tahu, nak tahu lagu mana tu? Nak tahu dengan iman. Dengan iman, maka kita isilah soh tu. Kalau daripada tengah buka sampai rapat ke dinding, itulah cara dia nak isi. Kemudian tingkahlah bangun. Nikah tu bukanlah sama-sama qamat bangun terus, kerana mazhab kita habis iqamah baru bangun. Kemudian isi ya. Takut orang ambil soft tu, takut kita lambat. Main semayang tanpa terus. Main semayang dalam soft tu. Saat lagi bila orang qamat kita bangun, mungkin bergerak selangkah ke kiri ke kanan ke, ubah tempat sikit je. Jadi taklah jadi maknanya kita nampak begitu tamak dia habis. Orang kata tamak sungguh dia tu. Memang dalam bab ibadat memang kena tamak. Sebab tu kaedah kata la ithara fil ibadah. Tak ada mendahulukan orang lain dalam isu ibadat, tak boleh. Bab dunia sila kan. Kita berdiri orang lain duduk. Kita duduk orang lain berdiri, kita kata nak silalah duduk ambil tempat duduk saya. Saya berdiri pun tak apa. Silakan, itu bagus. Apa lagi? Kita dapat makan, kawan kita tak dapat lagi. Dah makan dulu, ambil dulu. Saya lambat sikit tak apa. Bagus. Tapi dalam ibadat tak boleh. Macam-macam lah kalau kita nak bincang masalah ni kan. Masalah contoh kalau main musim korban, dia ada duit, kawan dia tak ada duit dia buat korban. Dia kata kat kawan dia, nak ambil duit ni pi buat korban. Pasal hang tak nak buat, kesiannya. Aku tak buat tak apa, aku dah buat banyak kali lah. Aku buat banyak kali dah. Masalahnya dia ada duit, dia mampu. Kawan dia tu tak ada duit. Kawan dia tu tak masuk dalam sunnah muakkadah. Bagi duit muka kat kawan dia. Bagi duit kat kawan dia, dia tak buat. Kena ke kaedah tu? Tak kena. Kawan dia terima daging korban pasal dia tak ada duit. Yang ada duit sunnah muakkadah buat korban. Bukan bagi beli duit ke orang dia terlepas. Itu bukan cara dia. Tak kena kaedah. Jadi dalam masalah soft ini pun sama. Maka bila kita dah susun, kita pun buat semayang. Semayang bermula, maka adalah budak-budak yang duduk dalam soft di depan. Sebab soft tak penuh misalnya, maka waktu itu jangan dikeluarkan kanak-kanak itu. Jangan dikeluarkan kanak-kanak. Dan pada suatu keadaan kadang-kadang oleh kerana budak tu tak terima ajak, kalau kita biar dia di belakang, dia tak semayang, dia tak tahu nak belajar, maka boleh juga sebahagian cara menyelitkan budak-budak itu di celah-celah soft dewasa supaya dia dapat belajar. Masalah khitan ataupun tidak, itu masih lagi khilaf. Dalam mazhab kita sendiri ada dua pandangan. Adakah khitan itu menyebabkan putus soft? Sebahagian kata tak apa, kerana dia kira bahagian dalam, batin. Pendapat yang terkuat, dia di bahagian luar, maka boleh mencederakan soft. Hilang fadilat jemaah yang disebut di sini bukanlah makna tak dapat pahala jemaah langsung. Hilang fadilat jemaah ini, hilanglah markah jemaah untuk patunya, untuk bahagian tu ya. Kalau sebahagian ada yang faham kata hilang fadilatul jemaah, maka tak ada dapat pahala jemaah langsung. Sama macam sembahyang seorang. Kalau lagu tu baiknya sembahyang seorang. Dan dia takkan kita sembahyang jemaah, pahala kita akan sama dengan orang yang sembahyang berseorangan diri. Dia tak jadi macam tu lah. Makna hilang fadilah jemaah itu, hilang fadilah ni maknanya kelebihan jemaah. Hilang kelebihan jemaah itu pada bahagian tersebut. Boleh no? Baik. Makmum lelaki hendaklah berdiri. Tadi kita dah bentuk orang yang pertama dewasa, lelaki dewasa, kemudian imam lelaki dewasa, kemudian di belakang lelaki dewasa adalah kemudian saf kanak-kanak lelaki, kemudian diikuti oleh khunsa. Khunsa ni tahu no, ada dua alat kemaluan. Dua alat kemaluan. Maka mereka duduk di bahagian depan kerana di belakang budak-budak lelaki. Kerana budak lelaki dia sudah jelas jantina. Adapun khunsa dia kemungkinan perempuan, kemungkinan lelaki. Maka sebab itu dia duduk di hadapan perempuan. Kalau dia perempuan pun tak apa. Kalau dia lelaki, barangkali lelaki, maka dia patut duduk depan perempuan.
Itu susunan dia. Cuma kita tanyalah buat spot check. Buat spot check lelaki ya. Lagi semua ke? Jenuh. Dia kena gagau dulu pula baru boleh bayar. Jadi soft begitu pembentukan dia. Jadi kita kalau boleh buat macam tu supaya disiplin sembahyang tu nampak cantik lah. Makmum lelaki hendaklah berdiri sebelah kanan imam dan berada di belakang sedikit daripada imam. Tumit kaki makmum tak boleh lebih dari tumit kaki imam. Tumit tu kita kira tang tumit, jangan kira hujung jari kaki. Kira hujung jari kaki, tu imam sahih 3 pun. Allah punya. Yang makmum tu pula tu dia sahih 12. Kan? Kira hujung kaki, pakai jenuh, kita kira tang tumit. Tumit tu jangan lebih daripada tumit imam. Tu cara dia. Tu kalau semayang sebelah-sebelah lah. Kalau dah semayang macam ni, tadi kita semayang tak ada isu lah. Memang imam di depan, makmum di belakang lah. Cuma kalau kena cek juga sini okey lah. Sini tak apa, saya tengok lagi kedudukan imam dengan soft makmum yang di belakang saya, dia tidak melebihi 3 hasta. Ini 3 hasta kan lah. Daripada tumit saya sampailah makmum yang di belakang saya tu jangan melebihi 3 hasta. Ada masjid yang tu dia, tu imam duduk dalam duduk dalam apa tu? Dia panggil apa tu? Mihrab kan? Kan ruang tu. Kemudian makmum ni tu dia duduk jauh sangat. Kalau kita sukat boleh pi sampai 4-5 hasta, maka boleh hilang fadilat jemaah untuk bahagian itu. Jadi saya kadang-kadang ada sebahagian masjid yang saya pergi tengok macam jauh, saya tarik sajalah tu belakang sikit. Cuma bila kita tak maklum, orang jadi heran, jadi siapa? Apa masalah lah kan? Jadi sebab apa? Sebab kita nak jaga fadilat jemaah. Jangan melebihi kedudukan 3 hasta. Kalau 2 hasta okey, 1 hasta okey. Hukum yang makruh serta menghilangkan fadilat jemaah kalau sama dengan imam, sah sembahyang tetapi makruh. Muka surat sebelah, jika imam dengan seorang makmum lelaki telah memulakan solat seperti kaifiat di atas. Cuba tengok gambar di dalam kitab kita tu, dibuat gambar. Kemudian datang seorang makmum lelaki yang lain, maka hendaklah ia berdiri di sebelah kiri imam dan berada di belakang sedikit daripada imam, iaitu menyamai dengan makmum yang berada di sebelah kanan imam yang lebih awal. Makmum yang kedua ini hendaklah bertakbiratul ihram terlebih dahulu. Kemudian mereka berdua berundur ke belakang, merapatkan saf. Inilah yang afdal. Jika tiada ruang di belakang mereka, maka bolehlah imam bergerak melangkah ke hadapan. Masa waktu ni kadang-kadang baik. Ini imam duduk di kedudukan dia lah. Kemudian ada makmum seorang. Maka makmum tu duduk di sebelah kanan imam. Sebab dia pun tak tahu ada orang nak join pula selepas tu, dia duduk sebelah kanan. Kemudian datang seorang, dia bertakbir. Macam mana kedudukan dia? Bagi selaras kedudukan tu dengan duduk sebelah kiri imam. Sebelah kiri imam, yang mana masa dia takbir itu kedudukan bau dia selaras dengan kedudukan makmum sebelah kanan. Lepas makmum sebelah kiri itu takbir, yang nombor 2 mana ni? Allahu Akbar. Maka makmum yang kanan dan makmum kiri berunduk ke belakang dan tu rapat. Rapat di belakang imam. Kalau mengaji senang lah. Yalah. Sebahagian dia tunggu di belakang siap lah. Boleh, tak apalah. Boleh. Ini dia panggil yang paling afdal. Untuk nak dapat pahala jemaah, boleh lah. Jadi kita risau kalau kita mula di sebelah kiri pun risau juga. Kalau apa risau, saya tengok kita bergerak kan. Tapi sebenarnya kalau duduk sebelah kiri, kalau kita bergerak, masalahnya yang sebelah kanan faham yang afdal begitulah. Kalau boleh kita buat macam tu lah. Dah kita tahu lah. Jadi jangan takbir duduk belakang imam tu. Duduk sebelah kiri dulu, kemudian melangkah. Maka makmum yang sebelah kanan pun akan bergerak. Maka merapatlah mereka berdua di belakang imam.
Ya, tapi oleh kerana makmum dua-dua tak mengaji ke, maka kadang-kadang imam pula yang kena main peranan. Ya, ada kala macam tadi bila kedudukan sempit, imam makmum tak boleh nak bergerak dah, maka waktu itu ruang di hadapan imam luas pula. Maka imam bergerak ke hadapan. Ya, kadang-kadang imam pun tak mengaji, dia tak mau pergi depan pula dah. Ya, lagu mana nak buat? Takbir dulu, jangan tolak lagi. Takbir dulu, kemudian pegang belakang dia, tolak. Dia lambat sangat, respon lambat. Lambat pick up. Kita nak kena tolak dia pelan-pelan, jangan rahat. Pegang belakang, tengah belakang tu. Pegang kedudukan yang selesa lah. Ni pegang tang pinggang, kawan dah melatah. Tolak pelan-pelan kan. Kalau Arab, kalau tempat Arab memang dia buat tu, dia pun tak takbir lagi pun tolak tarik dah. Itu yang kita geram lah kan. Ini kita macam ni. Dia ada beberapa formasi yang kita boleh buat bila kita dah, tapi dengan syarat takbir dulu, kerana komunikasi kita dengan orang sembahyang, iaitu kita pun kena sembahyang juga. Ada waktu kita boleh kerana main lambat, penuh ruang sah nombor 1 ni rapat, tengok-tengok dia main seorang juga kan. Dia boleh tarik seorang teman dia dengan syarat takbir dulu. Satu. Kemudian dia main lewat. Bukan main lewat, dia nak jemaah. Kawan tu duduk sembahyang seorang. Dia risau kawan tu tak perasan, maka dia takbir dulu, kemudian buat sentuhan. Sentuhlah di mana-mana. Yang untuk memberi tahu bahawa telah masuk seorang makmum, mohon supaya dia mengubah niat. Niat tu sebenarnya ubah bukan untuk kita sebagai makmum, untuk dia. Kalau tidak, dia dapat pahala sembahyang seorang. Tu ya. Kita dapat dah pahala jemaah. Kesian dekat dia sebab dia tak berubah niat. Dua. Yang ketiga yang ni, sama ada kita kadang-kadang imam tu tak sedang, dia ralik sangat, dia sembahyang pejam mata, kemudian ruang di hadapan luas, kita di belakang nak bergerak supaya merapat ruang sempit, maka kita boleh takbir dulu, Allahu Akbar, kemudian tolak dia pelan-pelan. Kalau tak ada respon lah, tolak pelan-pelan supaya dia boleh bagi ruang dekat kita di belakang. Yang penting takbir dulu sembahyang. Jangan tak takbir lu pergi tolak tak ketahuan. Muka surat 47. Imam dengan makmum perempuan. Ini kalau makmum semua perempuan, imam laki-laki seorang, boleh je, tak ada masalah. Jika makmum itu seorang perempuan atau lebih, maka hendaklah berdiri di belakang imam, jangan duduk sebelah kanan imam. Jika makmum itu seorang perempuan seorang tengoklah juga kalau tak ada kaitan apa-apa kan. Dalam surau mereka dua, imam perempuan tu duduk sembahyang di tang ni pula, kita ada cerita lain pula. Masjid tak apa, masjid ni dia panggil tempat yang umum. Kalau dalam masjid tu ada seorang lelaki, seorang perempuan, kita tak boleh tuduh khalwat pun. Tapi dia nak berjemaah, kita duduk di depan ni, dia boleh duduk di balik tirai tu pun boleh jemaah. Cuma kalau kalau kita faham dengan jemaah, kita mungkin boleh merapat sikit ke bahagian muslimat supaya jarak tak jauh sangat. Itu ya. Kalau jarak jauh pun boleh ya. Dapat juga, boleh sahaja, sah sahaja berjemaah kerana masjid. Cuma kalau surau macam ni, dia kena buka tirai lah kalau nak jemaah. Imam dengan seorang makmum lelaki, imam dengan seorang makmum lelaki dan seorang makmum perempuan. Tu senang, tengok gambar. Dan gambar ni tunjuk lah kan. Yang makmum lelaki duduk sebelah kanan imam, yang makmum perempuan itu duduk betul-betul dengan belakang makmum lelaki, bukannya belakang imam. Imam dengan seorang makmum laki-laki dan seorang makmum perempuan. Jika makmum itu seorang lelaki dengan seorang makmum perempuan, maka hendaklah makmum lelaki itu berdiri di kanan imam dan makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Belakang makmum laki-laki. Boleh sahaja, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang bila perempuan tu tak kenal kita, dia segan nak minta jemaah. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun, kerana dah dalam masjid.
tempat masjid ni kita nak kata macam saya abang tadi lah, dia bukan boleh kita hukum khalwat pun dalam tu, walaupun ada seorang lelaki seorang perempuan dalam surau pun, sebab dia disebut sebagai apa, apa nak panggil istilah lah, guru saya dia sebut, tak apalah, maknanya tempat yang tidak memungkinkan fitnah. Boleh saja macam kita tak perlu untuk meminta izin untuk melihat seorang lelaki dalam masjid dan seorang perempuan dalam masjid. Bukan duduk rapat-rapat ni, dia bahagian perempuan, kita bahagian lelaki. Bolehkah kita tuduh khalwat? Tak boleh, kerana masjid dan surau kalau kita nak tengok tak perlu minta izin. Sama macam perempuan naik taksi, naik Grab, laki-laki tu dia pun tak kenal, bukan mahram dia. Perempuan duduk di belakang, ruang kereta lagi kecil, macam naik lift juga. Jenuh, laki naik dulu, perempuan sekali naik kendian, jenuh buat dulu. Maka tempat-tempat yang macam tu, kata Al-Imam Ibn Hajar kalau tak silap saya, dia kata tempat yang aman fitnah, aman keraguan pada adat, dia kata. Aman keraguan pada adat. Aman keraguan pada adat, maknanya adatnya kalau lelaki duduk dalam surau seorang, perempuan duduk dalam surau seorang, jadi fitnah lah. Jadi fitnah pada masjid. Dan orang nak tengok tak perlu minta izin, sebagaimana lelaki dengan perempuan dalam Grab. Nak kena minta izin dulu kan? Tengok tu cermin tu ada. Tak perlu minta izin. Jadi selagi tak perlu minta izin, maknanya kita tak boleh dakwa mereka khalwat. Tapi kalau rumah, hotel, nak tengok kena minta izin, kena ketuk pintu, maka sebab itulah kita tangkap mereka berdua-duaan. Kita tak kata mereka zina, sebab zina perlu saksi. Jadi kita letakkan di bawah kesalahan apa? Khalwat ataupun berdua-duaan, bersunyi-sunyian. Boleh faham tak? Nak zina tak boleh lah. Mereka berdua ditangkap kerana berzina. Kita tak nak buat tak nak letak kesalahan macam tu, sebab kita tak tengok mereka buat apa. Walaupun takat masa kita buka pintu tu dua-dua tak pakai apa dah, tapi pensabitan zina perlu kepada 4 orang saksi dan melihat. Jadi kita dakwa mereka atas apa? Atas berdua-duaan. Baik, kemudian sama jemaah perempuan dan khunsa. Jemaah perempuan dan khunsa sama aja. Dalam keadaan ini jemaah lelaki hendaklah berdiri di belakang imam, kemudian diikuti khunsa berdiri di belakang jemaah lelaki. Ni kalau cuba tengok balik tu gambar nombor 2 tu, muka surat 7 tu gambar nombor 2 tu, maknanya khunsa, kalau ada khunsa dia kena duduk belakang jemaah lelaki tu, makmum lelaki, belakang makmum lelaki tu. Diikuti khunsa berdiri di belakang jemaah lelaki, manakala jemaah perempuan berdiri di belakang khunsa, berdiri di belakang khunsa. Kalau kita tahu dia khunsa lah, dan ni kita tak tahu nak buat macam mana. Kita pun tak nak jumpa khunsa ni. Tanya doktor duduk di hospital, dia tahu apa ada kes kan, ada ke tak, kan kita nak tahu siapa, nak tahu rekod ada tak. Contoh kan, supaya kita faham. Banyak tak orang yang Allah Ta'ala buat ada 2 alat kemaluan ni. Saya pernah jumpa satu kes, tapi dia dah meninggal dah. Di tempat saya mengajar satu tempat tu, dia kata memang ada. Dia meninggal umur dah 70 lebih lah. Adalah, maknanya pernah ada, tapi banyak mana kita tak tahu. Kanak-kanak lelaki ialah mereka yang belum baligh. Saf mereka adalah di belakang saf lelaki dewasa. Kanak-kanak lelaki ialah mereka yang belum baligh. Saf mereka di belakang saf lelaki dewasa. Jika saf jemaah lelaki dewasa tidak penuh, maka boleh dipenuhkan dengan kanak-kanak lelaki dalam saf itu. Ini saya habaq tadi. Mereka boleh isi saf. Kemudian datanglah jemaah dewasa yang lambat, kan? Orang bang bisa kodong tak habis lagi, kan? Sampai-sampai orang takbir sembahyang dah. Dia mula nak tarik budak-budak tu keluar. Dia tarik pegang belakang. Tak masuk jauh lagi. Dia masuk ambil sop itu, hak budak tu dah kita susu. Dia main lambat, tak boleh tarik keluar. Ganggu budak tu sembahyang. Kita budak tak apa, budak tak apa. Kalau dah memajlis sembahyang dia sah. Budak-budak memajlis sembahyang sah. Yang tak sah budak-budak yang belum memajlis. Bila dah memajlis dia isi saf, kita tak boleh keluarkan dia, dan sembahyangnya sudah masuk saf.
masuk dalam kategori sah. Budak-budak mumayyiz ni kalau buat benda baik dapat pahala, kalau buat benda yang tak betul mereka tak diberikan dosa. Itu untung jadi mumayyiz. Tapi kalau baligh, buat dapat pahala, tak buat dapat dosa. Situasi, aturan dan susunan saf yang dijelaskan sebelum ini ialah apabila jemaah hadir daripada awal sebelum memulakan solat. Nampak tak? Sebelum solat mula. Jika mereka datang selepas takbiratul ihram imam dan para jemaah telah berada dalam saf masing-masing, maka tidak boleh diundurkan mereka yang berada dalam saf itu walaupun kanak-kanak. Nampak tak? Jangan diundurkan kanak-kanak itu, sekalipun kerana kanak-kanak lelaki adalah sejenis kaum lelaki dewasa. Melainkan jika ada makmum lelaki yang akan masuk sedangkan makmum perempuan berada rapat atau sebaris dengan makmum lelaki, maka makmum perempuan hendaklah diundurkan ke belakang. Baik, lah ni kita nak tengok imam perempuan bersama-sama jemaah perempuan. Tu imam dia perempuan, maka makmumnya perempuan lah. Khunsa pun tak boleh ikut perempuan sebenarnya. Jadi perempuan yang boleh ikut perempuan juga. Dalam jemaah perempuan, imam berada sejajar dengan makmum dalam saf yang sama, tetapi tumit imam sedikit ke hadapan. Ni cara perempuan tak ada lah. Nampak kat orang perempuan lah. Mereka tak ada orang ni. Kalau mereka nak berjemaah, mereka semua duduk satu saf sekali dengan imam. Cuma imam tu naik sikit je. Naik sikit je. Boleh sejengkai jadi hak tengah pula. Kalau ada 10 orang, tu hak tengah-tengah tu naik depan sikit je. Yang lain duduk satu saf. Begitulah saf perempuan. Betul. So, perempuan tak boleh baca kuat. Bang tak boleh lepak, baca tak boleh kuat. Sebab mereka nak memberikan teguran pun tak boleh mengeluarkan suara dengan tasfik. Jadi mereka macam ni, tak dengar Ustaz, tak dengar. Bagi banyak orang dia seorang memang tak dengar. Imam pun kena cakna lah. Dia kalau tak perasan juga tak payah, tak buat guna. Dia, kita habaq tu cara nak memberikan teguran. Dan kalau imam tak dengar, tak perasan sampai habis, maknanya kita kena buat cara lain lah. Mufaraqah ke apa ke tak kisahlah. Kan? Cuma fiqh habaq lah, kalau nak beri teguran muslimat macam mana, macam ni lah. Macam ni. Macam ni. Bukan macam tu. Tak kena. Boleh tak? Melainkan mereka solat bersama dengan suami ataupun mahram mereka. Yang tu mereka boleh tegur. Buat macam mana dah dia tahu kata suami dia salah baca. Suami dia masuk musabaqah peringkat daerah, menang betul. Suami dia Iqra 3. Nampak kan? Jadi ada waktu dia kena tegur. Jadi teguran itu boleh dilakukan secara nyaring sekiranya lelaki itu sama ada suami dia ataupun mahram dia. Boleh. Berbeza kalau di masjid mereka tak boleh mengeluarkan suara, dilarang. Suara perempuan ni kalau pendapat yang teramai bukanlah aurat, walaupun ada yang kata aurat. Cuma suara mereka ni tak layak untuk mereka kuatkan bila berada dalam ibadat bersama dengan lelaki ajnabi. Tuntutan membentuk saf yang sempurna. Baginda Nabi SAW mengambil berat terhadap pembentukan saf yang sempurna. Susunan saf yang betul lagi sempurna akan mendatangkan khusyuk dalam solat. Bukanlah rapat sangat, kadang-kadang sampai bau rapat begitu dia. Bukan. Sebab kita bila semayang, kita ada tuntutan. Laki-laki lagu mana kena buka sikit kan. Bila kita sujud kena buka sikit. Jadi ruang tu kena ada lah, jangan besar sangat untuk melepasi kita buat sembahyang dengan sempurna. Melainkan sempit sangat, sesak sangat, ruang tak ada, yang tu kira lain lah. Padat sangat. Misalnya macam masjid, kadang-kadang ada hari Jumaat tak ada ruang lah, ruang terpaksa isi lagi, menyebabkan kedudukan jadi sempit. Itu tak payah lah. Tapi kalau ruang yang biasa kita boleh buat, maknanya bukanlah rapat sangat. Sebab kalau rapat sangat, saat lagi nak sujud lagu mana, lelaki nak kena buka sikit.
Kita nak kena kembang sikit. Masa nak angkat takbir pun nak kena buka sikit ketiak. Jadi kalau rapat sangat nak buka lagu mana? Jadi bukanlah bermakna kefahaman saf yang sempurna itu nak kena rapat betul-betul, tumit rapat dengan bau pun rapat, bukan. Muka surat 49. Sebaliknya saf yang tidak dibina dengan betul akan mengakibatkan kesan yang buruk daripada aspek rohani. Siapa abang ni? Aspek rohani. Oleh kerana Nabi SAW sebut, betulkan saf, jangan bengkang-bengkok, ataupun Allah Ta'ala akan membengkokkan hati-hati kau. Tu yang kadang-kadang berkelai tak berhenti kita ni. Saf tak betul itu pun ada masalah sebenarnya. Nabi SAW ada hadiah, ada ditulis ni. Kana Rasulullah SAW yatakhalladu as-saffa min nahiyatin ila nahiyatin yamsahu sudurana wa manakibana wa yaqulu la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Wa kana yaqulu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-sufufil awwal. Siapa yang duduk dalam saf awal, Allah dengan malaikat akan yusalluna, akan bersolawat. Itu yang berebut tu. Maksudnya adalah Rasulullah SAW berjalan antara saf. Kalau saf banyak, sahabat mayang penuh dalam masjid, Rasulullah akan kawat dulu tengok. Kalau Sayyidina Umar bin Al-Khattab, setiap saf ada informer dia, ada wakil. Dia akan bagi tahu saf nombor 3, okey, nombor 4, okey, nombor 5, okey. Macam tu tu. Itu yang hati jadi padat, apa kuat sama-sama Islam. Berkelai pun sikit, sat-sat sikit-sikit je. Kita hari ni berkelai memang tak mau sesat. Mau benda nak berkelai. Tak ada punca pun berkelai. Memang tak ada punca sungguh. Benda boleh bincang pun tak bincang nak berkelai. Sebab apa? Sebahagiannya kerana tak usah bincang soh lagi lah. Soh tu dah dipanggil tabi'. Cerita sembahyang jemaah tu pun tak selesai lagi. Sembahyang jemaah tu pun tak main. Tak apalah kalau ada masalah kerja penat nanti. Itu cerita lain lah. Ini kita cerita kalau ada masa pun tak main. Dia kata main rumah pun tak apa. Kemudian bila dah main, nak membentuk soh, nak boleh isi ruang soh nombor 1 tu pun lambat, loleh, kan? Tak rasa tergesa-gesa dan berebut-rebut. Sedangkan Nabi SAW kata untuk soh yang pertama itu Allah dengan malaikat berselawat ke atas orang yang berada dalam soh yang pertama. Berkata, janganlah kamu berselisih, kerana itu menyebabkan hati-hati kamu pun berselisih. Baginda bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat merahmati saf yang di hadapan. Maksudnya daripada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala as-sufufil awwal, Allah berselawat kepada hambanya, iaitu Allah menurunkan rahmatnya. Manakala salawat daripada malaikat ialah para malaikat memohon doa keampunan kepada manusia. Itulah kepentingan saf yang pertama. Jadi tinggallah perangai duduk semawa orang masuk saf nombor 1. Dia pilah. Dia pilah. 50. Keutamaan duduk di saf pertama atau paling hadapan. Apa kepentingan dia? Keutamaan dia. Pada hadis yang disebutkan dalam masalah yang lalu, Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka yang berada dalam saf-saf awal. Begitu juga para malaikat berdoa dan memohon keampunan terhadap mereka yang berada dalam saf hadapan. Jadi boleh luruhlah dosa kita lebih daripada orang lain lah, kalau duduk saf pertama. Baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain daripada Abi Hurairah berkata, anna Rasulullah SAW qala, law ya'lamun nas. Nampak tak? Nabi mula dengan kalau manusia tahu, tapi manusia banyak tak tahu. Law ya'lamun nasu ma fil nida'i wasaffil awwali thumma lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu illa an yastahimu. Bahawa Rasulullah bersabda, kalau manusia tahu apa yang ada pada seruan dan pada saf yang pertama itu, kalau kita tahu, maka maknanya mereka akan berebut, namun mereka tidak memperolehnya kecuali dengan undian. Maka last sekali kalau nak buat, maka kita kena buat undi ya. Pakai berebut lah kali semua pakai tali pilar ni macam ni ya. Kita buat petang undi. Siapa yang kita cabut,
naik baru boleh isi sampai tahun tu. Kalau tidak, kami pun nak juga pakat lawan berebut. Tapi dah kita tak tahu, tak perlu buat undi ya. Tak payah undi pun. Pasal apa? Pasal ada orang ufuk pula. Sila. Ha? Nak buat atas undi ya saya. Ha? Baik. Jadi itu Nabi SAW beritahu macam tu. Jadi kita dalam masalah ni kita kena ada dia panggil apa? Kesedaran, keprihatinan kita dengan hadis Nabi ni, dengan iman, barulah kita boleh faham ruginya aku lambat masuk sah nombor 1. Dia baik macam tu lah. Betapa besarnya pahala azan serta iqamah dan berada di saf pertama, sehingga kan baginda Nabi SAW menegaskan bahawa manusia akan sanggup membuat undian jika mereka mengetahui ganjaran yang disediakan oleh Allah. Maksudnya an-nida ialah seruan, yakni merangkumi azan dan iqamah. Jadi tukang azan ni pahala besar. Dekat mana suara dia boleh sampai, dekat tu lah Allah Ta'ala bagi dia punya keampunan dosa. Jadi Tok Bilal pun kalau dia tahu dia punya ganjaran, jenuh kan? Pakai perebut nak jadi Tok Bilal silap-silap kawan tu tak bagilah ke dia balik mikrofon terus ke rumah. Orang kawan tu main tak ada, lambat lagi azan kan, dia main pasal kan, punya berebut. Tapi dah kita tak tahu cerita lah. Sebab tu Allah Ta'ala banyak ulang dalam Quran kan, kalau kamu ada akal, kamu boleh fikir, kalau kamu boleh fikir, kalau kamu tahu tapi manusia tak tahu kan. Cerita tak tahu ni pasal kan. Jadi sebab itu bila banyak perkara manusia tak tahu ataupun manusia ghalib, ketika itu ganjaran banyak. Ganjaran banyak, betul tak? Ni macam bulan Syaban ni Nabi kata apa? Sebab tu pahala bulan Syaban ni banyak. Pasal apa? Pasal banyak orang tak tahu. Pasal apa? Waktu malam bangun tahajud banyak. Pasal banyak orang tak bangun. Dia waktu mana yang orang ghalib, waktu tu lah pahala apa? Pahala banyak. Yaghful, maknanya ghaflah manusia waktu tu. Kan? Waktu orang pakat tak buat dah satu sunnah, menghidupkan pahala satu sunnah ketika orang pakat tinggal, tu dia pahala dia macam mati syahid. Ya. Jadi ghaflah manusia, ghalibnya manusia ketika waktu-waktu itu, ganjaran pahala sangat besar. Jadi sebab tu Syaban ni Nabi peringat pasal dia duk terapit antara Ramadan dengan Rajab. Rajab orang tahu pasal Ashhurul Hurum. Orang Arab tahu, kita tak ada sebenarnya tu. Orang Arab memang bulan haram, dia bulan pantang. Sampai sehingga kan kalau mereka ini bapak mereka dibunuh oleh seseorang dan mereka cari pembunuh itu, tiba-tiba pembunuh itu mereka jumpa dalam bulan Rajab ataupun Ashhurul Hurum. Mereka tak apa. Tunggu Ustaz. Lah jangan. Kita tak kira bulan haram ke, kan, tak kira. Kan? Ashhurul Hurum ada 4. Tapi Rajab kemudian mai Syaban. Bila mai Syaban kita jadi ghalib. Sedangkan bulan ini ada satu majlis malam nanti yang disebut malam yang diangkat. Malam yang diangkat kita punya amalan. Itu dipanggil angkat tahunan. Dia ada angkat mingguan, dia ada angkat harian. Angkat harian asar. Sebab tu waktu sembahyang asar kan orang jangan main asar ni, dia asar kan. Sebab tu sembahyang asar pahala dia. Kan? Waktu asar pahala dia. Imam Zakaria Al-Ansari kata sembahyang asar adalah sembahyang yang paling afdal daripada semua sembahyang. Kerana ya ghaflah manusia waktu tu. Jemaah asar pun paling sikit. Zakirah Ramadan ramailah orang balik kerja, nak balik melantak tak boleh. Jadi singgah masjid ada aircon. Jadi orang kalau waktu biasa asar biasa, zuhur ramai juga sikit. Kan, subuh ramai. Maghrib, Isyak tak usah cerita lah. Tapi kalau asar, ada satu surau di satu tempat kat rumah saya, kira sampai asar tak ada. Saya pun kata tak apa lah, kita try tengok kok boleh ada 3-4 orang. Kita pergi kadang-kadang apa pun tak ada, petik-petik switch apa semua, cari switch speaker pun tak jumpa saya tu. Dah kali azan, pelan-pelan kita mula. Lepas kali dia pegang kata ustaz mai, kita tak pergi, mai lah seorang, mai 2 orang, 3 ala ada. Alhamdulillah. Bentuklah dia sikit-sikit kerana butuh asar. Kan? Orang kata kalau tak buat kuliah waktu asar, kuliah asar tak ada. Tak ada orang kata asar mana ada orang. Depa kata asar ada siapa? Nah, itulah asar. Tapi kalau boleh mai, masya-Allah. Sembahyang jemaah asar.
Kerana itulah waktu asar waktu yang paling afdal sekali. Ada? Masuk insya-Allah kan? Apa ni 51 ni panjang tak? Tak banyak habis ya. Baik, waktu berdiri untuk membentuk saf ketika iqamah. Para jemaah yang sedang duduk menanti solat disunatkan jangan berdiri. Kita dah habaq jangan berdiri lagi. Jangan berdiri lagi sehingga iqamah selesai. Ini pendapat terkuat mazhab kita. Pendapat terkuat mazhab kita, la ilaha illallah. Bangunlah sotak ramai-ramai. Ada pendapat kata kalau hak jenis bangkit tak boleh laju, mungkin dia berusia, maka nak naik tu makan masa, maka masa qad qamatis solah dia pelan-pelan. Okey. Tapi yang sihat elok, la ilaha illallah, makin ramai-ramai. Itu pendapat yang terkuat menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Menurut pendapat sebahagian fuqaha, para jemaah boleh bangun ketika muazzin menyebut qad qamatis solah, qad qamatis solah. Imam Al-Mawardi pula berpendapat jika jemaah itu orang muda atau bertenaga boleh bangun apabila iqamah telah selesai. Tapi jika jemaah itu orang tua atau seumpamanya, bolehlah bangun ketika lafaz qad qamatis solah. Kerana dia perlu masa, pertama-tama nak kena tolak dulu tuih mana-mana patut, kan, pelan-pelan. La ilaha illallah, ngam-ngam dia pun berdiri macam orang tarik bendera waktu negara aku kan. Elok ijaz kira sampai habis lagu negara aku bendera dua atas. Betul. Jadi ada 3 pendapat sini. Pendapat pertama, kita berdiri ketika habis qamat. Yang kedua, pada waktu qad qamatis solah ikut tak nak berdiri qad qamatis solah pun tak apa, dah ada pendapat kan. Jangan kerah kan. Yang ketiga, kalau tengok makmum tu sihat ke, tak apa sihat. Kalau bertenaga, bangunlah ketika selesai iqamah. Kalau tak apa bertenaga, maka boleh bangun ketika qad qamatis solah. Ada 3 pendapat. Yang tak kenal ni, orang dah isi soh pun dia duduk menyandang tak habis lagi kan. Masuk dulu, relax masuk dulu kan. Sampai orang isi soh dia baru nak masuk. Jadi dia tak berapa nak berhenti kan. Kita nak tegur pun sini tak apalah, budak-budak ramai. Kalau sebahagian tempat saya kata tunggu apa lagi tu, 3 minggu 2-3 minggu tak main masjid. Sampai tak ditegur langsung. Dia panggil kita main mengajar, dia suruh main mengajar, tegur tak boleh kot. Tu lah kot. Main mengajar sudah lah Ustaz, usah tegur. Tak apa. Tak apa dia buka kitab macam ni kan. Maknanya kita kena menyentuh lah aspek yang tak betul dah. Dan ustaz tu pun ialah kenalah ada hikmah. Kita pun tak tegur direct. Jadi kalau ada 4-5 orang tu boleh lagi. Sampai dalam soh pun cakap ke. Cakap langsung kita dah nak tunggu nak takbir. Tanya nak makan capati ke roti canai lagi ada ulah lagi ya. Macam mamak tu lari lah lagi bukan. Dia tak tahu kan. Kan? Jadi payah. Tu pun nak kena ada dia punya pemeringkatan untuk teguran. Saya tahu kadang-kadang biasalah berusia kan, kita pula umur lari setengah daripada depa. Kan? Setengah. Depa beranak dulu Jepun tu ada lagi. Kan? Kita beranak dia pakai selipar Jepun, dia pun marah, tegur tak ketahuan. Jadi kena ada dia punya, kita pun kena ada lah. Saya pun faham ya, kena ada hikmah tu. Boleh tak? Biar dekat tu kau ada soalan boleh tanya. Ada kau nak tanya apa? Dah. Saya mau awal sih sebenarnya tu. Oh, kereta ada Kuala Lumpur. Tak ada nak rehat kedua ni duk kuliah di Kuala Lumpur ni. Tapi tak awal sangat ni. Isyak masuk ke 10 minit lah. Tak ada soalan lah. Kalau tak ada, kita bayang azan dulu, kemudian kalau rasa nak cepat, khomat terus. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la mahruma
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan bersempena dengan bulan Syaban dan kita akan masuk bulan Ramadan. Saya ingat ni kuliah yang terakhir lah, sebab bulan Ramadan kita tak ada kuliah. Saya minta ampun dan maaf lah kerana beberapa amalan yang tak diangkat dalam bulan Syaban ini, orang yang ada masalah sesama dengan, dia panggil al-musyahid, orang yang ada masalah, dia tak bercakap dengan orang, dia dendam tak sudah-sudah, dia ikut ada masalah dengan saya apa, boleh berjumpa saya abang lah. Dia kan nak suruh saya ni, cuma kalau boleh kita selesailah, bukan tunggu raya, kerana Syaban adalah bulan yang berkat. Dan kita kena sedar Syaban ini, isteri Nabi SAW kata Nabi puasa, bukan isteri Nabi, Sayyidina Usamah bin Zaid kata sini, nampak Nabi puasa paling banyak sekali, dan Nabi kata dia suka diangkatnya amalan ketika dia dalam keadaan berpuasa. Jadi kita peringatlah Syaban adalah bulan yang hebat. Astaudi'ukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.